Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali semula ke channel Garden Hut. Pada video kali ini, saya bersama dengan Mujahid, my boy, akan memasukkan, kita orang nak tanam tanaman vertigasi. Jadi kita dah beli set vertigasi, cuma belum pasang lagi, belum set up lagi. So hari ni kita nak masukkan Cocopet ke dalam polybag. Okay, ini dia punya polybag. Ada lebih kurang 52 keping. Kemudian ini adalah Cocopet yang telah yang ni jenis blok yang dia telah kompres, dimampatkan. Berat ni, ada 4 blok. So saya beli satu RM18, dapatlah diskaun RM2, jadi dah RM70 untuk satu, untuk 4 blok ni. Okey, caranya kita ni keras, jadi kita kena simbah air dulu. Kita masuk dalam besen ke apa ke kan, ataupun baldi. Kemudian kita kena curah dengan air, siram dengan air, kasih dia hancur dulu. Lepas tu baru boleh kita masukkan ke dalam polybag. Okey, mula sekali kita nak keluarkan Cocopet ni. Kita nak kena hancurkan dia. Okey, kita kena masukkan dalam baldi lah. Kalau ada apa, bukan besar, boleh letak bukan besar tu tank. Dia macam ni, tapi bila dah hancur dia banyak lah. Dia insyaAllah boleh letak dalam part polybag penuh, ataupun 4 atau 5 macam tu lah. Sekarang ni kita hancurkan dulu lah, masukkan ke dalam ni. Kita alihkan air supaya lembut sikit kembang ni. Kita sambil boleh hancurkan juga. Okay, bila dah air dah masuk, dah banyak, dia dah hancur. Yang mana hancur tu kita asingkan lah, masuk dalam baldi lain dulu, ataupun sekejap lagi kita masukkan dalam polybag tu lah. Senang. Bila dah lembap, dia senang hancur. Pekerjaan indennya. Sabut yang dah dihancurkan tu, dah selerai tu, kita masukkan dalam polybag tu lah. Dia nak rasa gitu. Senang.
Okey, polybag ni awak kena terbalikkan. Buntut ni tarik ke atas. Ini bukan apa, untuk memudahkan dia untuk berdiri. Kalau tidak dia sengit-sengit kalau tak diterbalikkan. Ini dah didirikan, boleh masukkan coco pad dalam polybag. So nanti dia jadi macam ni lah. Bagi dia jangan sampai ke atas sangat, dia ada ruang sikit antara coco pad tu dan polybag tu. Dia ada gap sikit lah, punya ketinggian tu tak penuh sangat. Ratakan, sambil tu kita ratakan tapi tapak dia tu supaya tak, dia stabil lah, dia tak jatuh. Ok, itu saja, kita ulang proses ni sampai siap. Ok, kita dapat daripada 4 blok coco pad tu, kita dapat lebih kurang 13 bag polybag. Tak, bukan 13 lah, 12 suku macam tu lah, 12,5 macam tu, daripada 4 pack. So kita nak pasang mat tu, sebenarnya kita kena racun dulu rumput ni, tapi nantilah kita racun kemudian. Kita letak tu mat ni, sebab kita nak letak polybag atas mat. Mat tu dah ada, cuma hari tu tak dipaku lagi, jadi dia terbang, kena angin, rumput pun naik. Tengok ni, nanti saya racun dulu lah proses ni nanti. Ok guys, lepas daripada kita letak mat ni. Mat ni untuk lindungi pokok daripada rumput lah. Lepas tu kita kena racun dulu, tapi tak sempat lah, nak cepat. Ok, ni kita ambil paku apa? Dia macam paku lah, tapi plastik. Dia untuk kita kita paku dekat mat ni, supaya mat ni tak gerak-gerak kalau ketiak angin ke apa kan. Tanam buat senang, kalau ada batu tu yang payah. Ok, lagi kita pasang. Jadi kita tegangkan lah, tegangkan dia ni.
Kadang-kadang kita nak masukkan tu keras tu lah, sebab ada batu bawah. Jadi kita cari lah agak-agak mana yang kawasan yang tak keras ni. Batu. Apa lagi? Ada tak tahu. Ya. Tu ada biji. Dari mana dia? Lebih tak? Aku tak gini. Musuh. Kita nak dah letak mat tu, kita susun lah kita punya coco pad tu di batas, di atas mat tu, ikut line hijau ni. Sini sikit lah, yang tengah-tengah ni lah, ini. Ok, jarak dalam 2 kaki ke. Ambil lagi. Okay. Kita buat tak banyak dekat rumah ni, jadi kita buat jarak lah. Senang kita nak urus. Lepas tu kalau ada penyakit ke apa ke, dia jauh sikit. Okay, ambil lagi. Ok, ni dah ni ambil, kita buat line seterusnya lah. Ok, line seterusnya kita silangkan. Maknanya kita letak dekat sini lah, tengah-tengah dia silang. Ataupun sama je lah, ataupun silangkan dia kat sini. Sini. Ikut line tu hilangkan ni lah. Ikut tengah-tengah ni. Ni kan line hijau kan. Ni tengah-tengah kat sini lah. Dia dalam line hijau tu. Ok, pandai. So ni dah, ni kita buat belah sini pula. Tu dah penuh dah. Ujung sangat, kita letak sini. Line baru. Ok, ambil lagi. Kita buat jarak sikit lah, supaya nanti pokok membesar tu dia ada space lah antara dia, semua dapat cukup cahaya. Kemudian serangga ke kulit nak menyebar pun dia lambat sikit lah, jauh kan. Taklah jauh sangat, tapi ok lah, daripada rapat-rapat lagi cepat serangga perosak tu datang. Okay, mantap. Itu nantilah sebab tak cukup kan.
Okey, itu saja untuk proses yang kita buat hari ni, iaitu proses apa? Mula kita buat apa tadi? Kita apa, daripada Cocopet yang pack tu, yang blok Cocopet tu kita hancurkan, kita masukkan dalam bali dan kita letak air dan kita hancurkan, kemudian kita masukkan ke dalam apa ni? Dalam Polybag. Dalam polybag. Dan kita letak apa tadi? Ni apa? Mat ni, tikar kan, tikar hitam ni, mat hitam ni. Mat hitam ni untuk apa fungsi dia? Tahu? Tak tahu. Untuk mengelakkan rumput daripada tumbuh dekat kawasan tu. Jadi rumput tak akan tumbuh lah. Yang ni rumput banyak kat sini sebab bawah tanah, tapi yang ni rumput tak boleh tumbuh kecuali kalau ada lubang-lubang lah. Jadi kena tutup lah. Ada lubang ni nanti kita tutup supaya rumput tu tak naik keluar. Kemudian kita susun polybag dekat sini. Nanti kita ada proses seterusnya lah. Kita ada kena beli lagi polybag dan nak beli lagi apa, Cocopet sebab tak cukup Cocopet, sebab kita nak penuhkan kawasan ni semua ni. Nanti kita letak lagi mat kat semua ni yang berumput ni, dan kemudian nanti kita isi lagi Cocopet dan kita susun lah, susun penuhkan. Barulah kita akan pasang sistem vertigasi dekat sini. Nanti kita nak bawa turun, ada tong biru kita dah beli, tong untuk tangki nutrien. Tong baja je belum beli lagi, tong baja dengan baja pun tak beli lagi. Tong nutrien yang 50 galon cukup lah untuk 50 pokok. 50 pokok cukup lah. Tu kita nak beli untuk tangki baja AB tu, kita pakai tong sampah warna hitam tu kan. Dalam berapa liter dengan baja lah. Kemudian set vertigasi pun saya dah beli dah. Ada beli dekat Shopee. Okey, nanti kita tunggu part yang seterusnya. Assalamualaikum.